pergi balik ke Syam tu ada benda pelik yang berlaku di Yaman ni. Baru orang duduk tayang di pakat duk tengok di Facebook 2 hari lepas, ada roket mari daripada Yaman, Houthi. Jadi orang duduk dengar Houthi ni, kalau dalam berita dia panggil apa? Houthi pemberita Malaysia dia panggil apa? Houthi ya. Dia pelik sama sebutan dia. Jadi pengalaman Ustaz Said lah ataupun pengetahuan yang ada, boleh ceritalah kita sikit tentang Houthi ni, apa dia bendanya Houthi ni? Okey, Houthi ni dia duduk di sebelah Sana'a lah. Dia memang dia menguasai Sana'a. Boleh kita buat kesimpulan Yaman selepas pada pemberontakan Houthi ni, Yaman seolah-olah telah berpecah kepada tiga wilayah lah. Dak 3 pemerintahan. Pertama pemerintahan syar'i dia panggil di sebelah utara ni, tak, iaitu sebelah Aden, Hadramaut, Maharah, dengan satu lagi Raidah dan juga Maghrib. Begitu juga sebahagian daripada Taiz. Ni sebelah dia panggil hukum syar'i, dia panggil ahli sunnah kita lah yang memerintah, mana hukum yang sah, yang mana yang diiktiraf oleh Saudi dan juga diiktiraf oleh Emirates, UAE. Di sebelah Sana'a ataupun di sebelah selatan tu, waktu dikuasai oleh Houthi. Dan di Taiz ni dan juga di Maghrib boleh dikatakan dikuasai oleh Islah ataupun kita panggil Ikhwan Yaman lah, Ikhwanul Muslimin di Yaman tu. Dia menguasai kawasan tu. Berkenaan dengan Houthi ni, kesimpulan kita boleh buat dia ni Syiah lah, Syiah yang pro Iran. Dan memang di Yaman dia memang sangat-sangat memusuhi ahli sunnah. Bukan setakat memusuhi biasa, malah dia bunuh ahli sunnah. Kalau kita perasan lah, masa tengah dia duk serang Israel, dia kata dia serang Israel tu kan, dia serang Israel, dalam masa yang sama dia bunuh syekh-syekh ulama-ulama ahli sunnah di Sana'a. Dia pergi serang satu buah rumah syekh ni, Syekh Hantus. Syekh ni dikenali, dan syekh ni ikhwan lah kita kira, ikhwan dan ahli sunnah. Dia serang dan dia bunuh syekh ni. Siapa berita, termasuk di Malaysia, siapa berita bahawa syekh ni adalah tali baru Israel, dia kata. Hak tu siapa berita kat kita. Dan dunia pun dimomokkan dengan berita gitu. Jadi kalau tanya di Yaman, boleh katakan semua umat Islam di Yaman semua tak setuju dengan Houthi ni. Semua menganggap dia ni adalah musuh utama ahli sunnah lah kalau di Yaman. Itu isu ataupun secara ringkasnya tentang Houthi. Mana tak ada seorang yang menganggap Houthi ni sebagai hero. Cuma malangnya boleh katakan umat Islam termasuk kita di Malaysia menganggap ni hero. Dan ada sedihnya Ustaz, ana pernah dengar ada satu tempat, ada satu masjid, dia baca doa kunut nazilah, dia doakan juga untuk Houthi ni, keselamatan Houthi di Malaysia kita. Masya-Allah, di Malaysia kita ni. Subhanallah, maknanya dok retinya dia dengan suasana politik dunia ni, dok dengan suasana apa yang berlaku di Yaman. Allah a'lam. Pengaruh dia kuat ke? Tak kuat pun. Dia sebelah, dia kecil je kawasan dia, cuma dia banyak negeri. Dia sebelah di Yaman ni, kalau kita tengok peta, negeri yang paling besar sekali Hadramaut lah. Hadramaut ni lebih daripada 2/3 Yaman kot. Hadramaut ni luas di kawasan. Kawasan Houthi pegang ni sikit je. Tapi dia sangat pandai main media tak? Cukup mahir dia dalam media ni. Dia siapa kalau saya sempat kalau pergi di rumah, kita tak ada TV, bila pergi tidur di hotel nak buka TV kan, kalau buka channel dia tu, masya-Allah, kalau dia buat muzaharah, termasuk buat maulud. Sepanjang nak duduk di Yaman 8 tahun dulu duduk Yaman, dari tahun 2000 sehingga 2008, tak pernah sekali abuk ada majlis maulud ni di Sana'a. Tak pernah ada, walaupun Syiah ada di Sana'a. Tapi tak pernah ada buat sambutan maulud, maknanya berarak ramai-ramai. Tapi apabila Houthi dapat kuasai Sana'a, dia buat majlis maulud tu setiap tahun dan penuh orang keluar. Ni ditaja sungguh-sungguh dia tak? Ditaja sungguh-sungguh. Wallahu a'lam.